Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah anak ayam. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah kertas hitam, kertas berwarna, gunting, pita pelekat, pensil dan googly eyes. Langkah pertama, guntingkan kertas berwarna menjadi bentuk bulat dan dua bentuk segitiga kecil. Langkah kedua, lukiskan titik pada bahagian tengah bentuk bulat menggunakan pensil. Langkah ketiga, guntingkan sehingga sampai ke titik tadi. Langkah keempat, lekatkan bentuk bulat itu pada kertas hitam menggunakan pita pelekat dan lipatkan bahagian yang telah digunting tadi ke bawah. Langkah kelima, lekatkan googly eyes dan bentuk segitiga kecil menggunakan pita pelekat pada bahagian hujung atas bentuk bulat. Langkah keenam, hiaskan mengikut kreativiti. Selamat mencuba adik-adik!